Kalau ikut prestasi Piala ASEAN Hyundai 2026, aku rasa 6 pemain ni memang patut Tan Cheng Ho pertimbangkan untuk kekalkan bagi aksi FIFA ASEAN Cup menentang Indonesia, Singapura dan Bangladesh. Pada pertama, Azri Ghani, penjaga gol Negeri Sembilan ni antara yang paling konsisten. Sepanjang kejohanan, dia beberapa kali buat penyelamatan penting. Lawan Myanmar, dia sempat gagalkan tandukan Tan Peng. Lawan Laos pula, ada 2 penyelamatan penting yang bantu Malaysia kekalkan kawalan permainan. Menentang Filipina pun dia tampil kemas sebelum sekali lagi bekerja keras lawan Vietnam walaupun Malaysia tewas 2-0. Kemudian Ubaidullah Syamsul, 4 perlawanan penuh di peringkat kumpulan 360 minit dengan rating purata SofaScore 7.4. Dia juga catat 283 hantaran. Lawan Filipina khususnya, Ubaidullah nampak tenang di belakang dan susah nak ditembusi. Kalau jumpa Indonesia nanti, pemain macam ni memang penting sebab kita perlukan pertahanan yang tak mudah panik. Faris Danish pula masih muda tapi ada keberanian untuk naik membantu serangan. Lawan Thailand, dia masuk sebagai pemain gantian, manakala ketika berdepan Vietnam, dia beberapa kali cuba buat larian dari sebelah kiri. Walaupun ada kesilapan yang membawa kepada gol sendiri, pengalaman lawan pasukan macam Vietnam ni sebenarnya sangat bernilai untuk perkembangan dia. Sergio Aguero pula bagi aku menarik sebab peranan dia bukan sekadar menyerang. Dia boleh jadi penghubung antara tengah dengan bahagian depan. Lawan Laos, dia buat hantaran yang membuka ruang untuk Endrick dan terlibat dalam gerakan serangan Malaysia. Lawan Filipina pula, dia membantu kawal tempo bersama Wan Kuzain. Jadi untuk skuad seterusnya, pemain macam ni tu memang ada guna. Pavitran Gunalan, yang ni aku memang nak tengok dikekalkan. 4 perlawanan kumpulan, 360 minit, rating purata SofaScore 8.0, 2 bantuan gol lawan Laos dan 1 gol kemenangan menentang Filipina. Dia juga 2 kali dinobatkan sebagai player of the match. Paling menarik, bila lawan Vietnam, kelajuan dia masih mampu beri masalah kepada pertahanan mereka. Dan terakhir, Endrick Dos Santos, dia jaringkan gol menentang Laos hasil hantaran Pavitran dan sebelum tu turut terlibat dalam beberapa gerakan serangan Malaysia. Dia juga beri ancaman melalui situasi bola mati ketika lawan Myanmar. Cuma kecederaan menyebabkan dia terlepas beberapa aksi selepas tu. Jadi kalau aku Tan Cheng Hui, 6 pemain ni memang aku simpan dalam radar. Sebab bila jumpa Indonesia, Singapura dan Bangladesh nanti, kita bukan cuma perlukan pemain berpengalaman, tapi pemain yang dah tunjuk mereka boleh buat kerja di pentas ASEAN.